Setuju, rambut itu bukan pasal kotor apa semua. Bukan. Sebelum Titu. Kau dah tahu dah fitnah apa dah ni. Kau sabar sikit. Kalau semua di sini tak ada di sini tak jadi konten ni. Hampir setiap hari daripada hari pertama dia masuk AI team. Tolong panaskan lagi. Dia buat apa kamu? Bukan dia. Masalah kalau dia nak live ke apa lah. Tapi high privacy jaga. Waktu tu saya tengah tangan kat belakang tengah lepas tu dia tengok tak apa. Lepas tu bibi dia butuh gitu. Saya tak boleh benda-benda tu. Tolong lah. Macam mana? Kata garu. Cuba bayangkan kalau kau gatal macam mana? Aku dapat kamera. Tak, jangan marah untuk partner aku. Partner aku ni kalau gatal dia tak garu. Dia tepuk terus. Bercakap. Kau kenapa? Duduk sini senang. Daripada tadi. Daripada tadi dia. Macam tak suka Alik ni dah. Anda tak suka Alik ni? Daripada tadi bila kita orang kita orang. Aku tak kisah apa yang kau cakap. Aku tak nak Aina pemenang. Aku tak nak Aina pemenang. Itu urusan aku. Aku tak kisah. Kau nak, kau ambil. Kau tubuh take sendiri. Aku tak nak dia pemenang. Takkan kau nak hujung-hujung baru nak perform? Dah hujung-hujung waktu dah orang nak select, nak pilih lah hujung-hujung baru nak perform. Dia kena perform daripada awal masuk sampai akhir masuk. Takkan hujung-hujung baru nak perform. Jangan awal masuk perform, last tak perform. Okey. Bantah. Ya. Aku kawan dengan dia lama, kau kawan dengan aku lama ni sekali. Aku tak nak dia terseksa macam mana terseksa. Aku tahu Aisyah couple dengan kau sebab kesian. Aku tak nak benda tu berlaku dekat ni. Aku tak nak benda tu berlaku. Ini kawan aku sahabat dunia akhirat 6 tahun kawan. 6 tahun kawan, fikirlah hati dia sekali. Bukan fikir hati, aku fikir hatilah aku nak jaga elok-elok. Aku tak nak seorang perempuan tu bercinta dengan lelaki sebab kesian. At least bagilah dia rasa cinta, kasih sayang, kesian tu macam mana. Sorry lah, aku nak lihat kawan aku bahagia dengan orang yang tepat. Bukan orang bercinta dia hanya sebab kesian. So, aku tak nak semua. Jadi aku sebab kesian lah.